Inilah di antara keluhan orang-orang di Tamparuli sekarang. Dan memang benar kesesakan ini. Pertanyaan saya, tambahan saya ialah, adakah rancangan kerajaan untuk sebagai penyelesaian sementara? Tidak ada peruntukan untuk melebarkan jalan, membuat jajaran baru dan sebagainya, tapi penyelesaian sementara untuk menyelesaikan kesesakan jalan raya ini, terutama sekali pada ketika ini di mana jembatan Tamparuli pun masih ditutup kerana jembatan Tamparuli sedang dibina semula dan setiap hari memang inilah aduan di Pekan Tamparuli. Terima kasih. Kajian yang dibuat ialah pada 2024. Saya kira kajian baru perlu dibuat supaya dia lebih terkini. Maka saya akan mengarahkan JKR untuk membuat kajian terkini pada tahun ini bagi menilai LOS berapa sebenarnya jalan yang berkaitan di Pekan Tamparuli yang disebut tadi. Dari segi penyelesaian sementara, kita akan berbincang juga dengan pihak trafik untuk memastikan apakah langkah-langkah seterusnya. Saya dipahamkan ketika hujung minggu itu utamanya